Sebagaimana yang kita maklum, bila masuk raya haji kau, dua perkara lah. Yang pertama, orang sibuk dengan buat haji. Kita hak kapung ni sibuk dengan rebang lah. Baik, kita ambil cerita hak kita hak duduk kapung ni hak sibuk dengan rebang. Orang kapung panggil rebang. Korban ni korbun, asal koribun. Korban ni bukan lembu. Korban ni pun bukan kita. Dan bukan harta benda kita. Korban ni maknanya perbuatan kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu korban. Cuma lama-lama terkenal dengan lembu benda ni, lembu rebang. Asalnya lembu untuk disembelih. Tujuan sembelih supaya dapat dekatkan diri kepada Allah. Sebab apa kita jauh? Jauh kita kena dekat dengan Allah. Kalau kita jauh 100 km dengan Allah, lebih baik 99 km. Kalau kita semeter dah dengan Allah, lebih baik 1 kaki dengan Allah. Maknanya biarlah dekat sokmo. Nampak? Maka korban bukanlah dengan lembu sahaja. Korban dengan apa saja hak kita buat, dengan harta, dengan titik peluh, dengan nyawa, supaya kita kau dekat dengan Allah. Baik, kalau asal cerita korban ni, kadang-kadang kita duk nampak sembelih lembu sahaja. Korban. Jadi kena kepada sejarah yang telah ditinggalkan kepada kita oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lupa di antara yang korban besarnya sebenarnya muslimat. Hari haji, raya korban, raya haji ni cerita muslimat, bukan cerita lembu. Tapi kita lupa cerita siapa korban ni. Cerita Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim alaihi wassalam, orang puang. Korban apa benda? Dia sanggup, maknanya bersusah yang tak ada tanding. Tok lelaki tinggal dengan anak 2 orang, supaya kita muslimat hak kediang ni ambil pengajaran. Kita boleh tak nak korban macam Siti Hajar? Tak boleh, cerita saja boleh. Cerita boleh, tapi nak korban tak ada bandingan dah. Kata ulama, tiada lagi muslimat yang ada selepas pada zaman tu orang yang boleh berkorban macam Siti Hajar dengan anaknya. Guana korban guana. Masa tu Mekah tak ada rumah. Tak ada kedai, tak ada air, tak ada elektrik, tak ada orang, tak ada pitih, tak ada makanan, tak ada beras, nasi kabu pun tak ada. Tak ada benda. Tiba-tiba tok lelaki nak tinggal di tengah padang pasir hak tak ada atap, panas berdering-dering. Nak tinggal lama mana? Sejam je. Tak. Tinggal bertahun. Diberitakan tinggal, bila balik semula maka besar Nabi Ismail. Lamanya tinggal. Kita tanya diri kita ni, kalau tok lelaki kita nak tinggal tengah padang pasir gitu, tak lama nak tinggal setahun je. Guana ngamuk punya. Setahun. Dalam nak tinggal kita di rumah pun kita tak buri. Nak pergi di mana tok lelaki, nak pergi sejik jap. Tok guru ada mana ni? Tak songking abang haji. Kita takut duduk rumah seorang. Padahal dalam rumah ada dinding, ada pintu, ada atap, ada kipas angin, ada air sejuk, walimah penuh lah peti. Kuih pun ada, pulak bawah tudung saji. Takut benda kok. Pergi kejap je, ada katok kat bilik air, mari kejut kita. Tak pergi surah abang haji. Apa? Mak haji takut katok nak tinggal. Sejam je tinggal dalam rumah. Banding lah. Tu mana kita tak ada alasan dah. Mana besarnya pengorbanan seorang muslimat, isteri Nabi Ibrahim alaihi salam. Sanggup. Dah kita sanggup ke tak? Tak sanggup. Sanggup sebab apa? Demi perintah Allah. Jadi sebenarnya semua benda kalau kita buat untuk tunai perintah Allah adalah satu pengorbanan. Cuma tahap pengorbanan kita itu berbeza-beza. Ada orang bila orang minta derma, dia sanggup beri RM1,000. Sebab apa?
Sebab dikenangkan dosanya banyak di masa lalu. Mudah-mudahan dengan RM1,000 ni Allah ampung segala dosa dia. Nak? Walaupun dia duit tak banyak mana, ada RM2,000 je. RM1,000 tinggal RM1,000. Tapi ada orang yang beri RM1 saja. Orang kutip terima dia beri RM1. Dia berkorban juga. Tetap dapat dekat dengan Allah. Tapi kalau orang beri banyak dapat dekat sebatu. Orang beri RM1 dapat dekat sici. Maknanya di situ kita muhasabah diri kita, hitung diri kita, aku ni orang yang kuat berkorban atau tidak. Kalau nak sebut korban lembu je setahun sekali je lah. Setahun kali mari lembu. Kerana rebang. Masuk atas. Amba masuk juga. Tapi tak masuk hak 500 lah, hak 380 lembu kecil. Berapa masuk 350? Pitih tak banyak. Berapa bagian? 350 sebagian. Dah pitih dalam bank tak banyak, ada 14,000 dalam bank Pala Rima. 14,000 ada pitih tu masuk 300,500. Inilah pengorbanan masing-masing. Bila jalan tong RM1 rubuh. Tudung pakai Ariani 120. Bubuh dalam tong RM1. Waktu pelik. Kasut 160. Bukan muslimat sini ni, muslimat kat lain, Pasir Putih. Jadi pengorbanan sebenarnya masa kita nak buat kerja tu, kita kena ingat aku buat benda ni untuk dekat denganmu ya Allah. Bila aku nak dekat denganmu ya Allah, takkan aku nak RM1, sedangkan mu nyawa ke aku. Situ orang cerdik. Allah nyawa ke kita boleh hidup pagi ni, katakan kita nak RM1. Apa kata kalau malang malaikat Israel mari di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia ni? Ni bukan Kak Leha. Kita Kak Leha ni. Dok mana? Kita malaikat mau. Dok mana pula nak ambil nyawa kita? Nak ambil lah, tapi gini. Esok ada orang kotik dia medinung dewang esok. Jadi kalau awak RM1, mati minggu depan . Kalau RM1. Kalau RM100, mati 2060. Nampak? Amak-amaknya kita nak wih berapa pagi ni? Wih tak RM1? Tak wih lah. Bawa dengan gelang habis kakak-kakak mah. Beri belaka. Sebab apa? Pasal demi roh yang Allah beri pinjam kepada kita, bukan harga RM1. Allahu Rabbi. Sebab tu pengorbanan. Tak masuk dah main bagian-bagian sekor lembu. Sekor lembu. Pasal apa? Pitih dalam peng ada 6,000. Dah sekor lembu baru 3,000. Separuh je. 3,000 lagi. Allah janji dah. Dengan 3,000 mu labur pada jalan Allah, aku ganda hak ni, berlipat ganda. Yakin. Nampak? Itu pengorbanan masa kita nak beri derma, masa kita nak buat kerja Islam, masa kita nak buat kerja agama, kita kena ingat. Benda balasannya. Pahala-pahala. Pahala tak usah kira lah. Kita masih hidup ni. Boleh napah. Besar tak? Kawan-kawan kita ramai tak boleh napah dah. Dalam kubur cacang dua waktu nesang. Umur sama, sekolah sama, tadika tula. Kita boleh pergi mari-mari lagi. Kakang pasar, kakang pergi maiding. Kawan kita senyap dalam kubur dah. Maka takkan kita nak sayang lagi dengan Allah. Takkan kita tak mau bangun malam kurang-kurang 2 rakaat untuk dekat diri dengan Allah. Malaikat katakanlah ni kalau mu bangun tahajud 2 rakaat, maka mu tak mati lagi minggu ni. Mu mati 18 tahun lagi. Memang kita bangun tak tidur pas cerah. Semayang punya pasal kerana nak hidup lama. Sebab itulah kita nilai segala nikmat yang Allah beri kepada kita, tak boleh nak nilai. Yang kita yakin harga terlampau mahal. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak bilang nikmat Allah atasmu, maka kamu tidak akan dapat nak bilang. Jadi benda lagi. Segala kemewahan Allah beri kepada kita, maka gunakanlah untuk dekat diri kepada Allah. Orang buat ngajar, kita pergi dengar. Orang buat ceramah, kita pergi dengar. Sampai masa semayang, kita semayang. Sampai masa rebang, kita rebang. Kalau kata lembu 350, orang besar sikit tak ada. Orang gemuk sikit. Sebab bila lebih gemuk, lebih afdal. Lebih afdal, aksaru sawaba. Lebih banyak pahala. Kita nak banyak, nak sikit pahala. Nak banyak mulut,
perbuatan dok. Dan siang tengok lembu gerbang. Dak payah perebah. Budak-budak lalu dengan basikal kejut rebah lembu. Debang. Dak gerak sangat dah lembu. Tu kalau boleh nak kuruh lagi. Kadang-kadang siapa dak soh korban. Lembu kuruh ni makruh korban. Kuruh kekek, doa lalu dak soh korban. Ramai juga hak dak soh korban. Nampak? Sebab apa? Sayang punya pasal. Jangan kita dapat nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang mudah kita nak kira, kita boleh bernapah lagi. Acu balik lagi, bubuh air dalam beledi penuh belaka. Tiap-tiap seorang. Lepas tu selang muka. Bila muka kita selang boleh napah tak? Tak boleh napah. Masa tu kita ingat, kalau aku boleh bernapah lega, kita pun akak muka kita, lega boleh napah. Itulah nikmat yang sangat besar sedang kita alami sekarang. Allah beri lagi bernapah. Betul tak? Apa kata kat gigi kalau tak boleh napah dah, balik awal kita. Hak dah mati ni dalam hospital, tebuk hidung, tebuk tekak, tebuk dahi, tebuk dada, masuk paik, macam-macam jenis paik. Nak suruh boleh napah. Kabar tok boleh tahan dah sikit, nampak boleh napah dah. Gi tengok 3 wayar tekak, wayar basuh kereta, tebuk tekak tok. Rohaknya. Dah kita tebuk wayar tak? Tak ada wayar sikit tekak. Nak menapah boleh, pah ni kat gi nak makan nasi kapik boleh, tubik kat gi nak bahang mi goreng boleh. Maka tak ada benda dah. Kita duduk dalam nikmat, kita sedang menjadi orang senang sangat lening, maka korbankanlah apa saja hak kita boleh supaya kita dikira mampu untuk menjadi muslim yang sebenar. Kerana muslim sebenar bukan bercakap saja. Macam kita duduk atas petah cakap saja, pengusi cakap saja, belum tentu buat. Habis program beres, padahal mula-mula dengan pengusi dengan ustaz bukan dekuk baik. Tak jadi gitu. Ada dengan amal. Tapi ambillah pengorbanan Siti Hajar yang begitu hebat. Tok lelaki nak pergi surga, biarnya pergi surga lagi. Tok lelaki nak pergi berjihad, biar dia pergi berjihad lagi. Kita duduk di rumah orang puang pun dikira berkorban. Korban benda? Iaitu dapat damping diri dengan Allah. Kita rela tok lelaki kita tak ada demi agama, boleh pahala tak? Boleh pahala dekat dengan Allah. Kalau duduk saja, tok lelaki tak ada, buat benda. Karutkan media. Kita ambil sebeh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tok laki kita pun taat Allah, kita di rumah taat Allah. Dak anak nang. Hak kecil kali baru 3 hari. Hak besar sikit umur setahun. Abang sikit setahun 10 bulan. Abang lagi 2 tahun 10 bulan. Hak tu pula hak nombor 5 3 tahun. Ada hak sulung kali 4 tahun suku. Allah rapaknya, sehung-sehung je lari. Aku pandang mu lah rapak dak rapak mu punya pasal. Dak dang dah ni guana ni, orang lain boleh tegang sebeh, orang lain boleh baca Quran dah, kita sibuk sangat padang kerja anak ni. Hak kecil nangis dalam buah, hak nombor 2 kepik spring buah. Hak nombor 3 tengah jalan bilik air rebah beletung, hak nombor 4 luar kerja ditik. Wah mak. Seorang muslimat dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang lelaki ni banyaknya pahala, boleh perang sabir, pahala mati syahid, pahala mayang jemaah, pahala gali kubur tak, pahala keluar berdakwah, pahala ceramah begitu begini. Orang puang boleh benda. Ni muslimat yang bagus, dia deki dalam bab akhirat. Kita tak deki bab akhirat, deki bab dunia. Orang belah rumah buat tangga baru, kita tangga baru. Faham tak? Orang pulau rumah tukar pintu pagar baru gelik, kita buh pintu pagar air perada mah. Kalau duduk belawang gitu, dia buat pintu pagar baru, padang dia ada pagar. Kita pintu pagar saja buat, pagar tak ada. Masalah duduk benda berdeki, benda-benda gitu. Tak usah. Muslimat ni mari dia deki bak pahala. Maknanya dia nak pahala. Kerana orang puan tak boleh benda, duduk main goreng ikan, duduk main kukunya, duduk main rendang baju tok lelaki busuk hong, duduk ayung buah anak, duduk tukar paper anak, mana pahala? Tak dang nak pegang sebeh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ulama kata jaga semayang, jaga puasa. Yang ketiga taat kepada suami. Maka segala kerja-kerja rumah boleh pahala,
sama dengan orang lelaki buat di dalam masjid. Nampak? Tok lelaki duduk dalam masjid, dia iktikaf dapat pahala, dia duduk ayung buah anak dapat pahala. Tok lelaki pergi perang sapi dapat pahala, dia basuh baju anak-anak dapat pahala. Tu kelebihan orang puang. Nampak? Kalau gitu maka perbetulkan akidah kita biar betul. Bila akidah kita sahih, dapatlah pahala segala kerja kerana Allah. Sebab tu jangan mecok. Nak? Tukar paper anak jangan mecok. Jangan masak nasi ketuk lelaki jangan mecok. Buat kerana Allah. Boleh pahala. Akak sudu pahala. Bubuh sudu dalam kopi, pahala. Cebok takatah, pahala. Akak bola cawang, pahala pula. Cedok pula gula, pahala. Kucar gula, pahala pula. Banyaknya pahala. Kau kerek buat air, kau kerek boleh pahala. Tapi kita tak ni lah. Mula-mula nikah je, comelnya buat air. Sehari dua nikah tu, Allah, piring untuk lelaki siapa ada bunga piring. Nak, pengantin baru, nak bubuh air, comel je air, manis tak manis, tawa tak tawa, siap dengan kuih pula 2 putung, duduk dalam piring. Jemput minum bang. Baru 2 hari nikah. Ikhlas kerana Allah. Ni dah anak 3 dah, tok lelaki suruh buat air, marah. Air tak mau, tua nak apa ni. Dia marah ke tok lelaki dia. Jadi bila lama sudah tidak ikhlas. Padahal segala kerja rumah boleh pahala. Biarlah tok lelaki dang nak tengok kita sibuk lagu mana pun, itu pengorbanan. Kita benarkan dia itu bermudah-mudah diri untuk urusan agama atau urusan dunia kerana Allah, itu juga adalah pengorbanan. Nampak? Ada nak cari pahala 2 ni lagi, di rumah je lah. Beranak paling banyak pahala. Pasal apa? Paling teruk, paling sakit. Betul tak? Rupuan yang tahu pahala beranak, sakit nak beranak, dia akan beranak semua 2 tahun 3 orang. Macam orang lelaki, dia nak pahala banyak, dia masuk tarekat lah, dia pergi berselawat lah, pergi berjihad, nak pahala banyak. Dok tidur malam, dah kita tak payah. Mengandung tu dapat pahala dah. Lepas tu mari Allah hang pula, pahala tak? Pahala lah mari Allah hang. Masuk 3 bulan 4 bulan hari Allah hang. Hak tak boleh bau orang goreng mutah, tak boleh bau minyak motosikal mutah. Ada hak pening pala jenis bekok keting, macam-macam peseng. Ada hak jenis makan nasi sok mau pakai gaul dalam puyuk, tak boleh bola pinggang. Ada hak jenis nak pergi shopping sok mau, banyak macam pelik Allah hang. Hak kita dengar ada orang puan dia kata dia masih Allah hang, dia kena makan mamoh berah. Ambil berah, betul tak? Ambil berah mamoh. Pelik juga orang puan ni. Ada hak Allah hang mamoh sabung. Dengar dah, mamoh sabung. Hak kita dengar seorang, tok lelaki dia cerita bini dia kalau Allah hang masa mengandung mamoh metu. Metu panjang tu habis sutik. Tu kata pelik Allah punya kuasa, pada luka sikit mulut. Metu panjangnya perak riwayat macam sekut. Nak beranak punya pasal banyaknya pahala. Jadi padang sakit nak beranak, duduk dalam laborung, duduk dalam dewan bilik bersaling, di situ paling banyak pahala kerana bertarung dengan kesakitan dan nyawa. Tok lelaki sakit tak masa tu? Dok duduk luar. Orang tanya seorang, "Kau nak?" Apa nak salin dalam. Baik. Dak mana? Beres kat gitu. Tok lelaki duduk luar. Bini hohak dalam tu. Dengan doktor pun nak rebah, nak pesang. Ada hak dapat subuh tu sakit nak beranak dah, sampai ke garik tu tak beranak lagi sakit. Pahala tak? Pahala. Dan Allah kata tercucuk selumbar sikit je sudah pahala bagi orang yang beriman. Apatah lagi sakit nak beranak. Garik tu tak beranak lagi, lalah tok bidang beranak dulu. Tok bidang pun mengandung juga. Subuh esok 24 jam bertarung dengan kesakitan. Hebatnya orang puang. Pengorbanan mereka untuk mendekatkan diri dengan Allah. Buat semua biar kerana Allah. Lepas tu kita takbir baru ni mukhlisina lahuddin, biar semua sekali ikhlas dalam kerja-kerja kita. Biar ikhlas. Apa makna ikhlas?
lillah. Semuanya lillah.